Pasal apa orang duk kata kita baik, walhal kita tak baik. Kita ni bukan orang baik tuan. Kita bukan orang baik. Kita pun tahu kita bukan orang baik. Tanda perasan tak? Orang duk kata kita baik. Padahal kita kan baik. Tahu dah di antara tanda pasal apa orang duk kata kita baik, walhal kita tak baik. Nombor satu, sebab Allah tutup aib kita. Kalau orang tunjuk semua benda apa kita duk buat dulu-dulu zaman kita duk kopla jinggat lah ni. Siapa pun tak tanya duk dengan kita ni. Nombor dua, tahu pasal apa? Pasal Allah sayang kat kita. Bila Allah sayang kat seorang tu, dia panggil malaikat Jibril. Jibril mesej, sayang kat kawan ni, aku sayang kat dia. Malaikat Jibril pun tulis sayang kat dia waktu tu. Kemudian malaikat Jibril panggil semua penduduk langit. Wah, penduduk langit sekalian, main ni. Allah sayang kat orang ni. Hampa semua kena sayang kat dia. Semua penduduk langit semua sayang kat dia. Dan Allah pun masukkan dalam hati seluruh yang duduk dekat muka bumi ni semua untuk terima dia. Kata ulama, maksud terima tu lagu mana? Semua manusia akan memandang dia tu sebagai orang baik. Kenal dah haji tu? Kenal. Dia tu macam mana? Oh, dia orang baik. Meninggal Pak Long tu. Meninggal dia. Oh, dia tu orang baik. Duduk kata orang baik ni tak pasal apa? Tu tanda mudah-mudahan Allah sayang kat dia. Tuan-tuan nak dapat Allah sayang kat kita lagu tu? Cara dia, kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba dia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku, melainkan dengan dia melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku pun mencintai dia. Kena sembahyang sunat rajin sikit lah.